Kita kat mana sekarang? Ha? Kat mana? Kat Asam Pedas. Asal Pedas Melaka. Plaza. Saya kenapa tidak? Apa bang? Apa? Apa? Betul. Edut. Jom. Kerja nah. Okay, jom. Let's go, come. Masih berjalan ni. Kita kat mana, anak-anak? Formosa, Water World. Yeah, tidak lagi kita tunggu minyak. Sekarang dah 12.04. Jadi kita mandi Yap, tunggu mi yap. Toilet. Dia pergi toilet supaya makan. Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself.
Okey, jom balik. Dah pukul 3.47. Jom kita check in homestay. Jom bang, kita cari Mary Brown. Kita check in homestay, best tak? Puas. Yes. Oh, jom balik. Jom. Okay, kita dah selesai mandi. Paling nak gini ya? Nak pergi Apartment. Kita share makan dulu. Saya makan dulu. Share makan. Ya, kata nak share makan. Dah pukul 4.11 minit. Okey, semua dah penat. Dah pukul 6 lebih lah. Kita nak check in dulu dekat kita punya apartment. Confirm tu Okey. Jom makan jom. Kita dah check in dah. Okay guys, sekarang pukul 8 suku 8 suku malam. Okay, kita dah check in apa semua, dah makan, dah mandi, dah solat jamaah. Alhamdulillah. Sekarang kita tunggu untuk tengok wayang dia cerita apa? Cerita Papa Zola. Papa Zola the movie kita akan tengok dekat Ion Bandaraya Melaka kan? Yeay. Okay, kita pergi wayang berapa? 9.55 10 lah. Dekat pukul 10 lah. Kau apa ya sekarang? Sekarang pukul 8.17. 8.17. Okay, ni kita dekat apartment lah, homestay lah, dekat Atlantis Residence Melaka, dekat Limbungan kot. Aku tak mana. Cepat bila kita orang. Okay, ni dah tengah main game lah. Tu Jannah. Tu Jannah bersama kucingnya. Miau-miau. Adik kita tunjuk, adik tunjuk apartment ni, rumah mana, bilik apa, cuba tunjuk. Okey. Okey, ni. Tunjuk bahagian tu dulu. Mesin basuh. Okey. Ini tempat stop untuk basuh basuh. Untuk basuh baju lah. Ini tempat basuh basuh. Buka je lah lampu. Mesin basuh ruang untuk basuh baju lah. Okey, batu. Yang ni. Ini bilik. Ni Tandas. Tunjuk kat lampu. Tandas. Biasalah basic-basic tandas je. Okey, tutup lid. Okey, bilik kedua. Ini bilik tempat kita tidur. Ni. Semuanya. Bilik pada dengan Syah tidur lah. Boleh lah untuk tidur lah. Sebab banjir. Apa banjir? Lu dah bau? Asal tu basah? Tak tahu? Dah basah? Tak, apa bocor. Bocor. Ya. Seterusnya, sini. Sini. Tunjuk dapur. Okey, ni dapur. Ini ruang tamu. Ni ruang tamu. Kita sekarang kat Malaysia. Ion Bandaraya. Melaka. Kita tengok Papa Zola, tengok kat wayang. Okay. Let's go. Dah. 1/5 sini. PA Papa. Ya, Protect and Prevent Agency. Protect and prevent daripada apa? Dari serangan makhluk asing. Apa jadi kat saya ni? Awak sedang bertukar. Heads up!
comelnya. Petuah punya kecomelan. Di dalam ni, kamu ada 3 nyawa. Kalau habis semua nyawa, macam mana? Hilang dalam dunia simulasi. Family kau dan Zila dah sempurna, Zola. Korang dah bahagia dengan Pipi, kan? Zola, anak kau dah kena culik. Ini semua salah aku. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan power sfera tu. Tapi kau dah terlambat. Kita perlu selamatkan Pipi. Dan ekstrak keluar power sfera Cibabon. Kisah apa jadi? Kita kena selamatkan anak kita. Pipi! Jangan kau berani sentuh family kebenaran! Hey Yombi, Papa masih beroperasi ke? Mestilah masih. Kalau tak, siapa nak lindungi bumi dari serangan alien? Saya ada kenal budak bertopi oren tu. Gopal, apa jadi kat kita ni? Operasi kamu bermula dari sini. Sebarkan video ini. Gunakan hashtag Papazola The Movie. Kebenaran untuk disebarkan, bukan untuk disembunyikan. Rolah Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni 28/12/2025, hari kedua Hari kedua kita dekat Melaka. So untuk hari aktiviti kita akan berjalan lah, satu hari berjalan pergi Hang Tuah, Makam Hang Jebat, Dataran Pahlawan, dan macam-macam tempat lagi lah. Jom kita jumpa dia orang. Kita dah lepas sarapan. Makan Mary Brown, dek. Lagi dek. Pasal nak pergi apa tu? Pipi. Papa Pipi. Papa Pipi. Papa Pipi song lah. Papa Pipi game on. Yus. Kita dekat pergi Hang Tuah. Dekat Duyung Melaka. Gunung Melaka. Duyung nama tempat ni. Dari Penang mari. Pergi Hang Tuah, jom. Kita bawa anak kenal Hang Tuah. Nana pernah baca? Baca Nana. Baca maklumat dia. Jana jom. Kucing. Dia pergi Hang Tuah, nampak? Baru hilang lagi ya. Nak pergi Hang Tuah, nampak tu? Hilang sikit lagi. Ni dia siapa pergi dia, Syaz? Hang Tuah korek pergi ni. Mesti dah tak pergi.
Nak mandi. Saya nanti batu lemas. Batu kita kawan. Ini nampak dalam. Tolong. Kalau kita ayah tolak aja. Kalau dia tolak. Sini tengok. Dia punya Tanya juga tengok. Sini. Tengok dalam. ayah tolak. Hati-hati dek licin. Hati-hati licin. Hati-hati licin. Kalau takut tengok. Adil kan gayat. Iya, ya. Kita macam mana sekarang? Kita pergi museum. Museum Hang Tuah Ria Hang Tuah. Okey, Nisyas, kita kat mana? Kita dekat museum Hang Tuah. Tuah Jom kita masuk, kita kasut tu. Jangan lari-lari tau. Tengok. Nanti boleh naik. Jom. Jadi kita lihat atas ya. Ruang Hang Mahmud. Sini dulu. Tu. Sejuk. Okay, tak apa. Sentuh mana-mana betul melihat sejarah Melaka, import okey kita tentu ni ayat tentu. Okey, baca. Tengok dia tulis apa. Oh, dia ke sini. Sampai sini. Dia belayar nampak. Pedagang Arab ke apa ni? Pedagang Arab kan, ke Arab dia pergi Melaka. Boleh cerita pasal patung. Percubaan membunuh. Patih Gajah Mada menyedari betapa pentingnya peranan Hang Tuah dalam pertahanan Melaka, cuba untuk membunuh beliau. Keris Semenanjung. Keris Semenanjung, keris Jawa. Ini keris dia hulu pun lain. Ini Tepi lah. Oh, tombak ni kita kena paling. Ini dulang. Ini alat patung. Betul. Bodi terang. Hal tu bagus. Dia kacau. Dek, cuba dek. Silat. Apa macam keras kayu dek? Apa? Masuk tu tengah tu bang. Masuk tengah tu. Ikut dia. Ikut abang tu. Jangan nak buat dia. Ada kat Aisyah. Ada gambar kau. No, Syah Jaya tu. Nampak gambar Syah dek situ. Apa macam kayu ni? Okay, jom jalan lagi jom. Sibuk dah kecil ni main kamera. Jom. Ayam tele. Hang Tuah membuat pengorbanan demi menegakkan keadilan. Perjalanan hidupnya terusan ke benua Keling, di mana beliau menunjukkan kemahirannya dalam menjinakkan seekor kuda liar yang degil. Dalam misi-misi diplomatik, Kemudian Hang Tuah telah
mendapatkan ke Pahang. Bagi mendapatkan turn treasure. Tak dilanjutkan pemaisuri kepada Sultan Melaka. Maka sampai Pahang. Kita di Pahang, Rangka telah bertemu dengan Melo. Kau gadis yang dicintai semalam minta temu di Medan. Atau jajah orang-orang kaya. Orang-orang kaya terdiri daripada hartawan dan saudara. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Jalan Umi. Itu. Jom. Okay, jom. Sebelah tengah dah. Kita ke lokasi lain. Go. Hujan. Rumah hang tua. Okay, tak sini kasut. Jom. Ni rumah hang tua. Siapa tu? Rumah hang jebat. Assalamualaikum. Bilik hang tua. Hang tua pun pakai kelambu ke? Cantik bilik dia. Ini ada rumah hang tua. Jadi kat sini. Ayah. Komen lah bilik dia. Ayah. Ha? Biasanya looting dia. Apa? Ada. Dapur hang tua. Dapur dia. Besar rumah dia. Yo, alamak besar lah. Tapi kita kena balik. Elak kat sini. Baru kita naik. Ini tak tahu. Bocor. Ini lah rumahnya. Hang tua tak jaga maintenance ni. Rumah ini kosong. Ruang makan. Ni ruang makan. Ayah tolong. Tengok. Sini kawan. Sini kawan. Ni dalam. Hang tua pun ke aircon lah. Ni bilik siapa dah? Ini dah. Tak ada. Sejuk nak? Rumah lama nak pak? Lebih kurang gini lah rumah Melayu dulu. Sejuk. Kayu dia. Sedap kayu dia. Jimat dah trap. Jom. Orang ni dah buka pun. Ditutup pun. Tutup. Bazir. Babi kau ni tuan. Masuk kan. Betul. Ya. Tutup je. Kipas pun buka. Oh, lampu dia lampu. Lampu buka. Kipas tutup. Okey, seterusnya kita ke rumah hang jebat. Cantik. Beranda dia. Oh, syok kau sini. Sini lepak-lepak tidur, minum kopi. Best Cantik tu Silvina dia. Best lah.
Debat di bilik kelas. Dah, jam keluar. Punya petah. Tajak. Tajak. Banyak tajak. Tajak bentuk apakah ini? Jebek. Set hantaran. Ya. Telah kahwin. Kebenar. Benar tengok hang jebek berkahwin. Set hantaran lelaki. Ni bilik ni. Ni apa tah? Tak tahu. Oh, bilik dia. Duduk. Tempayan air. Kalau mai. Kampi padi tu. Hang jebek mana ada ni? Mangkuk perak atau piring? Ya. Hang jebek mana ada tu ya? Apa? Mobil. Tak adalah tu. Orang letak wah api lah kawan-kawan. Tu api betul-betul lah ya. Tu ke? Taklah. Dulu. Tak betul. Kaya tu. Ni dapur lama Syaz. Sini lah. Dapur kayu. Rehal. Ni pun boleh ya. Ni macam Ni tempat ni apa ni? Ni tempat simpan makanan. Dulu tak ada terus saji. Simpan sini dalam ni. macam Tak ayam yang masuk tak nak apa, tak nak lalat masuk ke apa, cicak. Gini lah. macam ayam yang Bobok dia. kenal. Jom. Kita ke rumah Kasturi. Kami ni. Jom. Okay, ni tengah tutup. Under renovation Okay. Hang lecu. Konsep sama. Ini banyak. Kuih tradisional Virus, kuih karas. Kuih karas nama dia. Kuih pajarin dinas. Gulai pucuk paku. Kuih serabai. Kuih tepung koma. Buat gambar ya? Gambar. Gambar mana? Okay, jom kita ke rumah Hang Kasturi. Kasturi dah tengah tu dah. Bukan, Hang rumah Hang apa? Rumah Leki. 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 Ayah, rumah Kasturi ada juga dah. Tak buka, rumah tutup. Rumah dia tengah renovate. Jom. Ini rumah Kasturi. Ada jualan lagi. Apa? Hang Leki. Richard, mainan kau? Kau main mainan CP?
Ni, tapi abang lagi suka yang ni sebab abang pernah main dengan kawan abang. Kawan abang ni. Sekarang pada pandai main. Kosong. Ni apa yang ni mainan? Tak pernah pula rumah hang dekat ada ni. Dah situ. Oh. Ni. Oh. Adik. Terpijak jatuh ni. Dah charger ni. Yalah Syah, pasal Syah je. Pasal lah. Dah apa kan? Dah apalah, kosong. Apa dah jom. Jom. Ayah ambil gambar ya. Ayah. Bocor ni. Ya ambil gambar. Okey, rumah hang kasi tutup. Ada renovation tu. Kita pergi ke makam Hang Jebat. Tengok hujan Dia dua budak nakal. Kita kenyang. Dua budak petuah lagi adik. Kau nak gambar tu? Syed, tinggal. Alah. Ni mahal juga ni. Okey, kita makan tengah hari kat ni, Syaz. Restoran? Tu ah. Asam pedas rumah kampung dekat Bandar Hilir. Makan tengah hari jap. Lepas ni kita jalan lagi. Jom. Syaz, kita kat ni Syaz. Bandar Hilir nama dia. Okey, kita dah pergi mana Tu kita nak pergi situ lah. Kereta api nampak tu. Jom. Pahlawan. Kita nak Pahlawan lah. Jom jalan. Tengok kapal terbang. Kapal perang. Api pula. Kita api apa? Kita jauh mana? Itulah kita api. Kita api tanah Melayu. Kita api ya. Kita api lah. Gambar tak? Gambar. Tu gambar manjat kereta api tu. Tinggi lah. Okay, kita ke Dataran Pahlawan, jom. Jomlah guys. Nak okey tak? Penat je Jana ni. Jom. Kau penat ni. Baru pukul apa? Pukul 2.30. Baru 2.30 dah barai pun. Video TikTok yang lari. Jom. Sana. Jana hohe tengah lari. Nampak? Naik atas padang tu Syaz. Belah kiri. Naik atas tu. Ada padang. Dia jadi pakai kereta ke? Lama nak pergi sini ya. Dah berubah dah.
Okay, ni. Penat? Ni duduk sini, jangan duduk sini. Come. Sit down. Dah nak terpetik lah. Tak ada orang je kat petik tu. Dah nak terpetik tu. Okay, ni dia tempat penjajah. Tempat penjajah. Cas nama dia. Nasri ni? Cas? Nah. Dia masuk. Dia masuk. Tadi video. Video ni. Ini kita dekat Kota Formosa. Sikit je Syah. Gitu dalam dia. Ini dia. Okey, tengok di sini. Guys. Itu gerbang. Meriam, mana Meriam? Ambil gambar. Gambar Meriam. Tiga lah. 3 suku. Nah, balik. Kita singgah ni. Kokodak Syariah Plus. Kita gerak balik ke hotel lah. Ke apartment. Okey, kita berada di Asam Pedas Selera Hang Tuah dekat Duyung. Ni special ni dia. Ya. Siapa lagi bawa? Palu. Dah pindah kedai dia. Dulu dekat apa? Kat mana tu? Bukit Beruang ke Bukit Katil? Kat BHP. Tu dia guys. Asam pedas chicken chop. Chicken chop lah. Asam pedas lagi Bob. Ayah lupa. Pay power ni. Tak siapa Son. Pari. Nah. Dia sampai jalannya. Yang ni. Yang. Nama. Ya, ini tanda.
Oi, Dah salah. sampai tempat lain kan Halil? Sebelah lah. Tahu ke nombor kereta saya apa? JTY. Yang dia tadi naik 3 Jom. Allah. Allah. Okay, sekarang kita berada di apartmen Atlantis Residence. Ni view pada waktu malam lah. Ayah, flashlight. Ayah, set off. Option set. Simple. Dia bising malam. Tu dia Jannah. Wah. Ni malam ni kelas kita dah balik lah. Dia terkunci kan, Dik? Tak lah. Siapa nak kunci? Tak lampu lah. Assalamualaikum selamat pagi. Okey, sekarang pukul 10.12 pagi. Kita nak check out kejap lagi 10.30. So kita review sikit apartmen ni. Let's go. Okey, ni kawasan apa, Syaz? Ni kawasan buat tamu. Oh, tamu. Ni dining, tempat makan. Tahu lah, tengok. Kita makan ni. Ni baru tamu. Bilik kamar. Bilik air. Ni master bedroom. Jom. Ke bilik kedua. Bilik kedua. Tempat tidur Syah dengan Fadil Tandas. Tak ada yang tutup. Tandas. Masuk. Kita renda off. Sudah lagi. Jom Jannah ambil gambar. Ambil gambar. Let's go. Let's check out. Kita tiga apa je lah? 31. Kita tiga 34. Betul lah bawah. Bawah tu dia suruh atas jambak ya atas. Betul lah bawah. Apa tu bawah? Tinggal satu. Dia kan masih jauh. Nombor 3 tu kan bawah. Kita kaya ada. Bukan dulu. Itu dulu. Saya bukan. Kau salah. Ya, dapat juga kita career. Bau dia. Kita awal. Oh. Kan je lah, sila je lah. Original. Sedap. Avocado. Itu dia career gula Melaka. Nak kerja. Avocado, career. Makan. Bagi balas bagi dia sikit. Umi pegang panas, sabar. Dah mau
makan. Tak, yang gula kecil-kecil tu lah Umi jilat. Siapa? Panas ni. Ibu masak. Tak, dia masak tengok. Masak cantik lah dia punya sirah. Mana dia buat? Keindahan Masjid Cina Melaka. Dek, dalam dia. Tak, kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, cantik dek. Subhanallah. Cantik. Kecil dia, dia apa, dewas main dia kecil tapi cantik. Itu tak solat pun. Nak solat apa? Belum masuk waktu solat lagi. Al-Muttaqin. Okay, dalam dia cantik. Dah. Jom pergi luar. Okay, let's go. Pergi ke Pondok Kembali. Oh, siap masjid ni. Baru lagi. Pergi dari mana tadi? Dekat dia orang jom. Kita dah main dia, dek. Kita tak tahu. Jana. Kita dekat Masjid Cina. Masjid Cina. Kuil. Tunjuk dia, tunjuk. Kuil. Tu? Ni? Oh, We cantik love. tau. We love. Okay, jom. Sorak. Kita pergi dekat apa lepas ni? Lepas tu? Taman Botanikal. Wah. Boleh-boleh lah jogging nanti. Biar ada kurus. Cepat kurus. Adik nak diet. Jom. Sini ada taman juga. Okay. Okey. Hari ni kita dekat Taman Botanikal Melaka. Ya, Botanikal. Jom. Jom kita buat ke sana dulu. Jalan. Sky Track. Kita Sky Track. Kita buat. Woi, itu semua taman ke? Ayah, itu Sky lah ya, Sky Track. Ni kena bayar. Tu Dia kena naik macam panjat. satu permainan yang bahaya ya. Cuba kita ke sana lah. Jom. Ada. Tak, bapak itu semua horor gila. Oh, dia. Masuk dalam ni. Ada tulisan. Ayah, tulisan anda dibawa ke batu kala inilah taman prasejarah. Oh, ni sejarah. Menggambarkan suatu ketika dahulu kala benda ini dikuasai oleh Sekejap. Dah, ni anak apa tidur. Betul. Lepas tu guru-guru potong. Ya Allah. Tu guru menang. Lama. Kita nak ke mana dulu? Solat. Wah. Kita nak share masjid dulu. Solat jamak takdim. Lepas tu kita pergi Muar. Kena apa? Nami Bandung. Dengan soya. Soya Jamal. Lepas tu baru kita ke Batu Bahat. Bahat. Restoran ayam goreng Muiz.
Rambut is hot chicken. Sama lah tu. Itu chicken. Okay, jom. Jom kita gerak ke destinasi seterusnya. Check it out. Nah, cuat. Apa tu? Durian. Ambil dia ni. Senyum sikit. Wah, senyum dia. Anak-anak. Pukul. Oh, dah pukul 1.45. Kita. Ya, tengok ni. Ni siapa gambar ni? Dia pun senyum naik durian. Nak durian kan? Nak. Sabar lah. Seguni 150. Orang kahwin. Uncle dah. Jangan kasihan. Ini doang. Teras dulu lah. Bismillah. Mari. Apa tunggu dah. Lepas. Ya. Bunyi bola ni. Baik bang. Bola ni. Alamak. Tak ada lagi. Tadi baru je makan. Dah tak sabar. Cepat habis nanti. Pak, tapi kita sekarang. Dah ada. Habis nanti. Alamak, ada hantu durian datang. Nanti durian. Ada kucing tak? Sayang. Kan, dah sangat lemah kan? Dah. Tak. Bola ni. Bismillah. Ambil mana-mana. Ui, alah, korang. Ui, baik. Tidur ambil. Hati-hati sayang. Bagi dia satu je sayang. Sebab ada dua. Yang bagi satu. Kenapa nanti jatuh kan rugi? Okey. Boleh? Tak ya? Tak. Putih rumah Apa nak? Untuk mak. Ha? Untuk ibu lah. Kita? Kita tak tahu ya nak berapa. Suka Satu je lah. Dua lah. Beli dua lah. Kau tadi cakap tak tahu. 6. Double plastik kan? Nanti bocor ya? Bukan suka jaman soya yang ni. Satu kita raya kita ada. Soya yang dalam plastik tu. Ni. Bukan cawan. Dia soya panas. Okey, kita mana? Kita dekat restoran ayam goreng Muiz hot chicken. Jom, take me, jom. Dan kita di Muiz Hot Chicken. Ayah order ni. Ambil resit. Sekejap. Ni resit. Ambil apa? Tender. Alright. Biasa. Makan lah. Makan je. Boleh. Kawan, jangan lupa like dan Faiz Edward Channel. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Bye.
Jom. Jom. Dah ambil tadi tu surau lah. Tu surau.